Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang ke podcast Sembang Sempoi. Kita mengupas isu-isu panas dan sensasi untuk setiap minggu. Ya, betul. Okey, sebelum apa-apa pun saya perkenalkan diri. Hai, saya Sharifah Mira dan ini partner saya. Hai, saya Firdaus Torres. Okey Firdaus, untuk episod pertama kita minggu ini, kita nak berborak sikit lah tentang segmen Confession. Confession Betul tak Firdaus? Betul. Sebab apa? Sebab saya percaya kita punya orang Malaysia ni, orang kita memang suka sangat isu-isu confession ni. Dia memang suka lah cerita-cerita panas tu suka kan, cerita panas. So Firdaus, apa itu confession untuk awak? So confession dalam Sembang Sempoi ni basically kita akan tanya tetamu lah tentang pengalaman-pengalaman gelap dia ataupun cerita-cerita dia tentang dunia dark side ni. Dark side. Dark side. So awak sebut tetamu Betul, tetamu. Maksudnya kita tak berdua. Kita bertiga sebenarnya hari kita ni, Mira. bertiga. Awak boleh bagi hint sikit tak siapa tetamu kita? So hari ni tetamu kita, dia yang saya dapat info lah, dia pernah terlibat dalam dunia homoseksual. Homoseksual? Sama ada pernah ataupun masih, itu yang kita nak tanya. Kita kena tanya dia sendirilah kan. Betul. Okay guys, kita bawakan tetamu kita pada hari ni. Di sebelah kanan saya, Hai, nama saya saya student berumur 23 tahun dan sekarang ni tengah intern di sebuah company. okay, bila sebenarnya yang awak sedar awak ni suka jantina sesama sendiri? Macam mana awak start rasa yang saya sebenarnya tak suka perempuan. Saya suka lelaki. Macam tu. okay, macam mana awak tahu tu? Kalau ikutkan daripada sekolah rendah, actually sekolah menengah lah. Bila kita sekolah menengah, sebab sekolah tu dia just sekadar dia terlalu awal sangat lah untuk mereka okay. So mereka tu sekolah menengah jugalah. Tapi at first tu memang agak confused actually. Then dia macam slow. Actually ada try untuk couple dengan perempuan lelaki, tapi macam dia rasa lama-lama dia jadi not as a couple tapi as kawan rapat lah, berkata macam tu. Lama tu tempoh yang awak couple dengan perempuan sebelum ni? Boleh kata 5 tahun lah. 5 tahun lama jugalah. Maksudnya awak mencuba dengan perempuan tu. Tapi apa yang awak rasakan buatkan awak rasa macam off? Memang hilang feeling ke? Mula-mula tu, waktu awal tu memang suka kat dia, kat perempuan tu. Okay. Tapi bila dah start masuk tahun kedua tu, dia tiba-tiba macam memang lost. So ni masa sekolah rendah. Sekolah mendengar lah. So bila awak rasa lost tu, maksudnya at the same time awak ada berminat dengan lelaki ke, ataupun awak memang rasa off lah dengan perempuan ni, tapi awak tak berminat dengan lelaki lagi? Macam tu. Dua-dua. Dia say off and then start berminat dengan rasa ada berminat dengan lelaki lah. Tapi dari kecil basically perwatakan awak macam mana? Memang macam lembut-lembut ke? Kalau buat tekan daripada kecil tu, waktu suara rendah, saya ni jenis yang ramai orang kata soft spoken lah. I can see that. So bila daripada kecil tu, kadang tu saya dapat juga macam ramai orang kata pondan lah apa. Cute kind of like lah. So bila dah lama-lama tu, dia ada perwatakan yang terlampau lembut. So bila dah masuk sekolah menengah tu, saya try untuk ubah. So boleh lah seslow untuk ubah tu. And then bila masuk diploma tu, saya macam try untuk ubah jadi kepada tak lembut sangat lah. Tak lembut sangat. So just Okey, tapi saya masih tidak mendapat jawapan. Jawapan saya nak jawapan tu, macam mana awak tahu yang awak ini berminat dengan kaum sendiri? Dengan kaum sendiri. Saya contohlah, kalau saya, saya nampak lelaki tu handsome ya. Maksudnya saya berminat dengan orang tu kan. Macam mana kalau awak tengok perempuan dengan lelaki, awak rasa macam mana?
Jadi sama macam awak. Oh, maksudnya Awak kalau tengok perempuan awak macam tak ada feeling lah. dia ada tapi tak. Tak sekuat macam feeling kat lelaki. Maksudnya kalau awak tengok lelaki awak nampak, oh dia ni handsome, jadi awak berminat macam tu lah. So Starting from that awak rasa macam mungkin awak ni berminat dengan lelaki lah macam tu. Okay. So macam dia tak ada apa yang mengundang lah. Maksudnya dia feeling tu datang sendiri. Tapi benda ni Mira, ada orang kata macam homoseksual ni dia influence orang. Influence daripada orang luar. So untuk awak sendiri macam mana? Sebab ada orang kata benda ni bukan fitrah pun. Dia sebab ada orang influence, kita pun mengikut. So untuk awak macam mana? Adakah di-influence ataupun memang diri sendiri yang begitu? kalau untuk saya daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah tak ada influence. Tapi bila masuk diploma tu kita jumpa ramai orang daripada pelbagai negeri kan, dan boleh kata hujung diploma tu lah ada influence sikit daripada kawan-kawan lah. Macam mana influence, macam mana tu? berkawan dengan saya terang kata, tapi you boleh kata maybe salah berkawan. Berkawan. So kiranya adalah juga influence lah. Macam tu. Tapi bila dengan contoh kalau dengan parents, adakah perwatakan awak still macam lembut ke lain? Perwatakan saya sama je. Sebab kata saya pun tak erti nak menipu saja. Memang setuju lah. Tapi pernah bercakap dengan parents pasal ni? Tak pernah? Tak pernah. Green flag. Okay, untuk yang tengok ni kan, green flag sebab tak pernah menipu. Tak pandai menipu lah, bukan tak pernah, tak pandai. Tadi dia ada reveal dia pernah in relationship dengan perempuan. So pernah tak in relationship dengan sesama jantina? Pernah? Ada. Bila tu last cuba cerita sikit. Kita nak dengar yang ni, yang seronok nak dengar ni. Okay. Yang last tadi adalah sebab dia still Oh. masih current. Tak putus guys. Okay. Cuba cerita sikit macam mana permulaan dia. Macam mana awak tahu yang dia pun gay juga, macam tu? Saya tak sure lah yang kalau korawai ataupun tak. Yang untuk yang suka sesama ni, dia ada application dia. Okay. Contoh macam Tinder ke, Tinder tu kan perempuan pun boleh. Kita boleh pilih dia kan, kita nak kat situ kan kita boleh adjust dia punya sama ada nak yang lelaki je ke ataupun perempuan. Okay. So yang ni saya pergi kat Tinder lah. Jumpa kat Tinder. Okay. And then kebetulan dia satu uni. Satu uni dengan awak? Okay. So so macam first just chat biasa. Dia dah lama tu kita orang lost contact. And lepas 4 bulan macam tu lah baru saya teringat ada contact dia. So saja chat dia balik and ajak dia jumpa. So dia jumpa kan, and terjadi lah. Tapi awak cakap tadi awak satu uni. So between that awak tak jumpa dia lah. Tak ada jumpa dekat uni. Hanya contact, text je. Betul. Sebab waktu tu saya masuk dulu uni tu, and then dia intake yang seterusnya. Maksudnya dia muda pada awak lah. Tak? Okay. Tak juga. Saya baru nak meneka. Sama umur lah tu. Tak adalah macam semua tu jadi atas aplikasi lah. Tak ada yang macam awak jumpa depan-depan yang awak confess sendiri, belum lagi lah. Ya. So tak lagi lah. So sekarang dengan yang ni dah berapa lama? Yang pasangan? Yang pasangan ni berapa lama? Kira berapa? Berapa tahun? Setahun lebih lah. So far perjalanan hubungan itu macam mana? Okey tak? So far kita okey lah. Kita okey, biasalah. Maksudnya ada gaduh, ada baik. Gaduh tu tak ada sangat actually. So, maksudnya busy dengan kira masing-masing lah bila kata. Sebenarnya dia pun student Mescom. So dia pun busy dengan hal-hal dia lah. Saya pun busy dengan kerja lah. Tapi sepanjang relationship ni, maafkan saya lah kalau bertanya kan,
apa perkara yang paling liar yang awak pernah buat? Kalau awak tak kisah untuk berkongsi. Kalau sepanjang relay ni tak adalah yang liar. Saya macam pergi kelab ke ataupun somewhere yang seumpama dengan tu. Just pergi, kalau keluar pun pergi dari rasa pergi cafe hunting ke kind of like that. Tak ada perkara liar yang panas-panas tu, tak ada ke? Kalau awak tak kisah nak share kan. Contoh macam kita open lah. Kalau kita in relationship, basically mostly orang ada berhubungan seksual kan. So untuk awak sendiri macam mana? Kalau jangan risau, kita akan sensor, takkan nampak. Kau nak blur penuh pun tak boleh. Kalau yang tu jujur adalah okay. Kalau untuk yang ni really yang ni ada, tapi sedang awak malu nak cerita, tak apa. Maksudnya adalah antara perkara liar yang awak pernah buat lah. Okay. Tapi bila buat benda ni kan, kita dengar dia antara penyebab HIV. So untuk awak sendiri yang pernah melakukan hubungan sesama jenis, ada tak awak rasa risau benda-benda macam tu ke macam mana? Kau awak dah ada backup planning ke apa ke? Cuba cerita sikit. Kalau kan jujur lah yang tu, kalau orang yang buat semua jenis ni memang dia akan check lah. Okay lah, dia akan check sebelum dia orang buat tu, memang dia akan check. Sebelum buat hubungan memang akan check dulu. Dia tak check ada orang tu ada HIV ataupun tak. Sebab boleh kata sekarang ni pun dalam kalangan student memang ramai terkena penyakit tu. So kalau yang tu saya akan check dulu ada orang tu okey tu pun tak. Tapi dalam komuniti awak, macam awak cakap, student ramai kan. So mesti awak pun ada kenal-kenal juga yang sama macam awak juga. So diorang ni pun sama gak macam check juga ke ada yang jenis main bantai ke macam ni? Kira tak sabar lah ni kan. Ada tak? A few. Ada orang tu check, ada orang tu tak check. So yes, tu So yang tak check tu memang akan kebanyakan memang ada dah jangkitan HIV tu kan. Tapi kalau awak tadi awak share macam awak bukan buat yang perkara liar sangat lah. Tapi kalau untuk orang komuniti yang awak kenal, ada tak yang buat contoh macam party seks ke apa kan? Kita cerita nak tahu juga yang sesama jenis daripada kawan-kawan awak ke pengalaman orang lain. Saya kenal this one person, tapi daripada yang awal-awal apps, saya main apps Grindr tentu. So saya kenal dia, until now saya still contact dia.